Sebab apa? Nak membina masa depan yang lebih baik. Nak bagi jaminan kepada isteri dan anak-anak saya. Saya pernah ingat satu ketika, saya cakap, anak kita ni dah berjalan. Dah 2 minggu dah bang anak kita berjalan. Punya tak tahu anak dah boleh berjalan. Anak ke ramai kecil-kecil. Dah 2 minggu dah. Mana nak tahu, saya keluar rumah anak tak bangun. Balik rumah dia dah dia pun dah tidur. Hujung minggu lagi saya keluar. Kerja kuat tuan-tuan. Saya bekerja letih tuan-tuan. 10 tahun, 11 tahun. Lepas tu tuan-tuan saya boleh rehat setiap hari. Alhamdulillah. Terpenjara 2 tahun pun tak miskin tuan-tuan. Alhamdulillah. Reality, majority, saya boleh katakan majority. Mungkin 99%. Siapa yang kena macam saya terpenjara tuan-tuan, dia akan hilang segala-galanya. Bayang tuan-puan, tuan-puan tak boleh bekerja setahun. Apa jadi kepada kewangan tuan-puan, ahli keluarga tuan-puan? Setahun tuan-puan tak boleh bekerja. Saya 2 tahun tau. Robert Kiyosaki sebut, nak tahu seseorang tu financial freedom ataupun tidak, cuba tinggal apa yang dia buat tu minimum setahun, dia cakap. Nak tahu dia ni kaya ke tidak, financial freedom ke tidak, Robert Kiyosaki sebut, cuba tinggal setahun. Kalau dia tinggal setahun, dia jatuh terduduk, dia belum capai financial freedom. Alhamdulillah, pengalaman menunjukkan saya terpaksa tinggal 2 tahun. Alhamdulillah tak miskin. Kembali keluar penjara lagi kaya lagi tuan-tuan. Alhamdulillah. Semua tu Allah Ta'ala punya limpahan rezeki ke atas saya, keluarga. Tapi tuan-puan kena ingat, takdir Tuhan di hujung ikhtiar kita. Rezeki memang di tangan Tuhan. Tapi kita kena berusaha. Nabi tak pernah ajar duduk relax, tak buat apa-apa, tunggu rezeki. Tak pernah. Saya tak pernah jumpa nas. Bahkan orang miskin Nabi sebut cakap apa? Pergi hutan, ambil tali, pergi kutip kayu-kayu tu. Jual kayu bakar tu. Untuk bina kehidupan. Nabi tak ada, tak miskin dia, tak apalah, bertawakallah kepada Allah, tak ada. Nabi suruh ambil tali, pergi dekat hutan, kutip kayu, pergi jual. Yelah, kayu ni macam jual dapur gas, macam jual gas lah tuan-puan. Nak masak dulu kan kena kayu api. Jual gas lah maksudnya. Kalau dalam konteks sekarang. Buat something. Memang rezeki kita Tuhan dah jamin. Tapi kita kena berusaha.